Baik. Keduanya soal yang dibangkitkan tentang SST. Saya lihat ada beberapa mahasiswa dia mengeluh katanya kadar elektrik naik. Saya tak faham. Mungkin dia, betul saya tidak tahu. Dia ni mewakili, selalu saya sebagai pejuang mahasiswa dulu kita kata kita ini conscience of the majority. Mewakili hasrat perjuangan hati nurani rakyat terbanyak. Tapi kadar elektrik tak naik. Melainkan bagi yang 10-15% teratas. Apakah benar dia terkesan umpamanya kita universiti umpamanya mengenakan kadar elektrik bagi mahasiswa? Kalau benar, itu kita harus betulkan. Yang saya tahu, universiti dikecualikan, universiti awam dikecualikan. Ya. Jadi hal-hal ini umpamanya dijadi seba kerana kebebasan itu jadi ruang fitnah, ruang maki hamun. Jadi kena, saya harap saudara-saudari, adik-adik kita atau anak-anak kita, tolong berikan fakta. Saya tidak ada masalah orang menegur dan mengkritik. Kalau boleh jangan ada cukai sama sekali. Lebih baik bayangkan satu negara yang tidak ada cukai sama sekali. Tak adalah sekolah pun. Tak adalah nak naik gaji penjawat awam. Cukai tak ada. Jadi cukai yang bagi kita, kalau boleh jangan bebankan rakyat banyak. Sebab itu kadar elektrik yang diputuskan oleh rakan-rakan menteri, oleh jemaah menteri, itu elak daripada membebankan. Tapi andai kata ada satu dua yang terkena, wallahualam, boleh kita baiki. Tapi untuk menyatakan kami menentang kenaikan elektrik, ini cukai-cukai bertambah, saya tak betul. Begitu juga macam SST. Bila kita kenakan kepada buah-buahan import, kan saya fikir sampai masa tanah subur, boleh tanam apa pun belakang rumah. Maka kita mula dengan kadar yang ambil keputusan ketat, iaitu jangan maknanya kenakan sedikit tarif ataupun cukai bagi buah-buahan import. Kemudian Datuk Seri Zahid dan rakan-rakan ada yang mengatakan apple, limau, kurma. Apple, limau, kurma. Itu tiga yang Datuk Seri Zahid makan. Jadi dia kata jangan kenalkan tu. Jadi saya pergi cek balik dengan Kementerian Kewangan, ada Sabah je kerana limau yang agak murah yang dimakan. Jadi kita boleh kecualikan, boleh. Walaupun umumnya saya katakan jarang berlaku di mana Kementerian Kewangan bila buat keputusan dia nak ubah suai dalam masa singkat. Tapi kita boleh dengar macam kurma tahun depan bulan Ramadan. Jadi kita rasa ramai yang gunakan. Jadi boleh kita ubah suai. Tapi untuk mengatakan bahawa yang membakar rakyat, itu kita harus teliti lah ya. Dan begitu juga dengan syarikat-syarikat SMEs ni, yang terutama yang peringkat kecil. Dia minta threshold itu 500,000 terlalu rendah. Dia kata naikkan lagi. Dia minta 1,5 juta. Kita naikkan menjadi 1 juta. Itu dah diumumkan. Jadi saya minta cuma boleh tegur, tapi biarlah tengok faktanya dan keperluan kita dalam negara ini. Ya.